Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Guru Mas Mala. Hari ini kami akan menerangkan bagaimana kaedah permainan boleh digunakan dalam pengajaran pendidikan Islam. Korang, kaedah dia sangat berkesan tahu dalam mendidik minat murid, dalam memahami dan mempelajari pendidikan Islam dengan cara yang menyeronokkan dan berkesan untuk masa kini lah. Okey korang? Baik. Kaedah permainan itu bermaksud menggunakan aktiviti permainan untuk menarik minat pelajar untuk belajar di dalam kelas. Contoh-contohnya, guru boleh menggunakan kuis, teka silang kata dan juga kad soalan untuk mengembangkan potensi pelajar-pelajar. Contohnya nombor diambil kat sini, saya menggunakan kartut. Kita boleh try kat sini. Apakah kitabmu? Jawapannya ada orang beriman adalah Al-Quran. Hal ini kerana kartut lebih mudah disediakan oleh guru-guru dan dapat menarik minat murid untuk menjawab soalan tersebut. Guru-guru dapat murid-murid yang berfikir secara aktif dan kreatif dan dapat membina kerjasama di dalam kumpulan. Bagi kepada contohnya. Okay, try. Untuk kita ini, cikgu ada beberapa kuis dan permainan yang korang. Okay. Soalan first. Baca, okay. Apakah agamamu? Jawapan orang beriman ialah agamaku adalah Islam. Okay. Betul. Betul. Terima kasih kamu. Okay. Kita pergi ke soalan kedua lah. Ini soalan kedua kan? Okay. Soalan ni dalam buku akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Muka dan Nakir. Ya, kita tengok kan? Apa tadi? Muka dan Nakir. Okay. Ini soalan ni siapa cepat dia dapat. Okay. Macam mana cara elak azab kubur? Ya, Ya, betul. tunaikan solat. Okay. Okey korang, okey. Untuk akhir video kita orang ni, kesimpulan dia, aktiviti permainan bukan sahaja aktiviti sahajalah, dia juga dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga menyeronokkan. Okey, murid juga dapat orang kata apa, belajar dan juga berinteraksi dan diri secara positif lah. Okey, terima kasih kepada korang yang menonton video kita orang. Selamat malam korang. Assalamualaikum.